Okay. Dia teruskan, apa yang saya tengok setahun lepas itu tuan-tuan, orang yang invite saya, yang saya reject, income dia saya tengok, wah, luar biasa. Income dia dah boleh cecah 5 figure dalam tempoh 1 tahun tuan-tuan. 4 figure to 5 figure, 4 figure to 5 figure. Yang dulu saya tengok awalnya nampaknya bisnes ni alah slow je. Dan saya cuba biarkan dulu lah, mungkin sama je lah saya kata. Ini benda macam network juga. Selepas 2 tahun, 3 tahun saya jumpa balik kawan saya. Pasal saya selalu jumpa lah kerana orang kampung saya, kawan baik saya daripada kecil. Saya pernah pergi ke program di Menara di Damansara. Kalau tepi jalan highway tu anda boleh tengok. Saya pergi kat sana, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bila saya pergi ke program dia, simple je, program dia simple, taklah semeriah kita buat kripto ke, tak semeriah kita buat network produk ataupun forex. Tak adalah semeriah tu. Tetapi bila saya tengok, bang income berapa bang? Saya jumpa dalam tempoh 2-3 tahun je, saya tanya, nampak macam, alah, macam mana saya cakap bang? Saya nak cuba nak menyusun bahasa-bahasa yang orang kata bahasa-bahasa yang indah lah, tak menyakit. Kadang-kadang kita bahasa-bahasa santai saya ni, kadang-kadang ada orang kata saya kasar, tapi sebenarnya saya kata tak nampak karakter. Kalau kita pergi ke program-program lain, anda tengok dengan kereta besarnya, dengan Rolls-Royce, dengan sport car-nya. Ini biasa-biasa je. Orang dia biasa-biasa. Tapi bila tengok statement, income dia 100,000 lebih. Saya jumpa seorang lagi 200,000 lebih sebulan. 6 figure tuan-tuan. 6 figure punya income. Saya jumpa lagi, ini mungkin makcik ni ke, mungkin apa, tak banyak kot. Mungkin seorang dua je yang dapat income besar ni. Mungkin tak ramai. Saya tengok, saya jumpa 5 figure ni, maknanya 60,000, 70,000, 80,000 ni. Ramai kan. Barulah saya sedar bahawasanya telco ini, industri dia luar biasa. Saya silap menilai. Kerana dalam telco ni dia tak sama dengan network yang lain. Dia bermula nampak macam biasa-biasa, nampak kecil-kecil, tapi dia macam snowball. Kerana telco ini, hari ini, lebih-lebih pula hari ini, telco ini adalah industri keperluan, bukan lagi kehendak. Kalau dulu, orang pakai phone ni hanya orang-orang kaya saja. Zaman lama lagi tu orang pakai phone besar-besar, pakai apa? Itu toke-toke balak saja. Toke-toke balak, toke-toke lombong emas, toke-toke besar aja. Lepas tu yang pakai handphone pula, dah zaman berubah, dia makin kecil sikit. Yang pakai handphone ni adalah orang-orang yang loaded saja. Orang-orang biasa tak pakai handphone. Tetapi hari ni, semua orang pakai handphone, tuan-tuan. Semua orang perlukan data, terlebih data internet. Siapa saja, semua orang. Baik anda student, anda perlukan data internet, anda nak tahu jadual belajar, anda nak sekarang ni belajar pun online, dah submit everything dengan kertas kerja pun online, ada kelas online, exam pun online. So of course student pun perlukan data, pekerja pun perlukan data. Bekerja sekarang ni lebih-lebih lagi pula, hari ni kita dah start dengan bekerja daripada rumah, betul? Bekerja daripada rumah perlukan data. Dan orang yang bekerja sendiri, yang bawa e-hailing, of course, perlukan data. Orang yang berniaga, perlukan data. Dan pendek kata, suri rumah tangga pun perlukan data. Kerana hari ni, kalau tak ada data, kita rasa, bayangkan, hari ni kalau tak ada internet, kita rasa, macam mana kita, segala-galanya hari ni memerlukan internet. Segala-galanya memerlukan internet. Terputus hubungan kita dengan dunia luar. Terputus, semua orang perlukan internet. Walaupun sampai budak kecil pun yang baru lahir 6 bulan, 7 bulan pun, hari ni mak dia hari ni pun kalau nak buat kerja, tak nak bagi dia menangis pun buka Cocomelon, perlukan data. Perlu nak bukakan Omar and Hana, perlukan data. Dan hari ni maksudnya data ini, internet ini, handphone ini, telco ini adalah barang keperluan. Nak tak nak, orang tetap top up. Jadi bila orang tetap tepat, orang barang keperluan, orang perlukan data, maka bisnes kita yang sebagai usahawan dalam industri telco, usahawan yang menjual data internet hari ini, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kerana katalah bulan pertama kita punya customer tu kecil, tak banyak lagi.
kita bulan kedua kita pun akan looking for new customer juga. Tetapi kita kena ingat bulan pertama ni bila yang bulan pertama punya customer, bulan kedua dia tetap top up kerana data ni habis, dia kena tetap top up. So orang kata pada bulan ketiga, orang bulan pertama top up, orang bulan kedua top up, bulan ketiga pun top up. Yang register. That's why dia punya snowball tu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Dan bila saya tengok dalam industri telco ni, orang yang income dia 5 figure, 6 figure ini adalah biasa. Cuma ramai yang orang tak nampak. Seperti saya awal-awal dulu kerana permulaan dia kecil. Kalau kita buat dalam industri kripto ke, dalam industri forex ke, sebelum ni yang saya join, kita cerita-cerita, bulat-bulat cerita, buka kertas keping, kita tunjuk sikit-sikit, sekali kita closing pun RM1,000, RM2,000 kalau ditukarkan kepada bonus. Tapi yang ini dia mungkin kecil pada awalnya, tetapi dia akan jadi snowball. Itu luar biasa. Dan satu lagi, bukan setakat income dia bakal besar, dan benda tu tak jadi terlalu lama. Bukanlah sampai nak jadi 5 tahun baru nak menghasilkan income, tidak. Di awal-awal sahaja. Tetapi dalam masa yang singkat, anda boleh nampak hasil dalam 4-5 bulan pun anda dah boleh berpuas hati dengan hasil yang anda usahakan. Okey, itu yang pertama, income dia besar. Yang kedua, kelebihan tentang telco, saya berkawan dengan ramai orang. Jadi walaupun saya dalam telco, dalam Istel, ramai kawan-kawan saya yang buat telco yang lain, SOX ke, banyak ada yang buat Tune Talk, ada yang buat Tone Wow dan sebagainya. Saya jumpa ramai dan that's why kita berkawan. Bila kita orang networking, kita berkawan. Saya tak pernah memperendahkan, memperlekehkan bisnes dia. Bagi saya, dia ada rezeki dia, saya ada rezeki saya, dan kita perlu berkawan. Dan saya melihat dia orang, tuan-tuan, bukan dah setakat dari segi income yang kita itu income, of course. Yang kedua, kekuatan kedua dia adalah bisnes ini lasting, berpanjangan. Bisnes ini boleh konsisten. Saya tengok kalau macam saya jumpa kawan saya yang buat Tone Wow dah 16 tahun, tuan-tuan. SOX tak silap 14 tahun. Lebih kurang macam itulah, 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Telco lain, Red One, Tune Talk, dan industri orang yang menjalankan bisnes ini bukannya setahun, 2 tahun. Berbeza dengan saya main produk ke, dengan apa, biasanya dia sedap kejap, cantik, tapi setahun collab. 2-3 tahun collab. Dan saya kena start baru. Itu perbezaan. Tapi telco ini, dia punya game adalah long term game. Anda bayangkan kita kerjalah, kita hari ni kita ambil tanggungjawab ni, kita bermula dengan biasa-biasa. Katalah kita usaha 1 tahun, kita full struggle 1 tahun. InsyaAllah insyaAllah kita boleh dapat makan hasil 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tuan-tuan. Selagi orang guna internet, selagi orang maknanya top up, selagi maknanya masih pada penggunaan, selagi tak ada kiamat, tak ada terputus hubungan internet satu dunia ni, selagi itu insya-Allah kita berpotensi untuk dapat income, Ustaz. Maknanya kalau bahasa mudah, ada bahasa pasar yang kita boleh gunakan, insya-Allah kita boleh dapat income ni sehinggalah tiupan sangkakala yang pertama. Jadi kalau dah kiamat tak guna pun ada. Tapi nak cerita ni panjang, Tuan. Bisnes ni panjang dan bisnes ni bukan 2-3 tahun. Saya walaupun tak sedap untuk diri saya mengatakan, tetapi realiti dia, tuan-tuan. Anda bayangkan 16 tahun, 17 tahun anda makan income telco dan konsisten, makin lama makin besar, makin lama makin besar, tuan. Saya yakin dalam ni pun ramai juga kawan-kawan saya yang berpengalaman dalam industri networking. 16 tahun, tuan-tuan, 17 tahun. Kalau dalam industri networking biasa hari inilah, kita buat produk ke, kita buat forex ke, kita buat kripto. Berapa company dah selama 16 tahun ke? Kalau kita reverse 16 tahun daripada tahun 2010. Start 2010, cuba kita fikir 2010 dah berapa company dah kita buat. Tetapi kalau orang yang bermain telco ni daripada relax, daripada dulu sampai sekarang, dia just relax dengan dia usahanya,
mungkin struggle-nya 6 bulan, mungkin struggle-nya setahun, tapi income-nya, hasilnya dia makan berbelas-belas tahun. Dan dia bukan setakat hari ni saya cerita dia berhenti pada tahun ke-16. Anda tengok sampai sekarang kawan saya tak perlu sebutkan nama, dah buat telco sekarang, sampai sekarang saya tengok dia maintain, Alhamdulillah. Orang kata gawat, tak gawat, dia still maintain. Dan saya selalu juga bercakap pada kawan-kawan saya, bila saya jumpa kawan-kawan saya cakap, dia dalam bila kita jalankan industri telco atau kita buat Istel ni, dia tak mewajibkan untuk kita berhenti buat bisnes kita apa yang kita buat sekarang. Ada juga kawan-kawan saya yang masih sekarang ni trade forex, ada ya kawan-kawan saya yang masih lagi trade crypto, ada kawan-kawan saya yang masih lagi product base, ada masih lagi yang buat macam-macam bisnes. Saya kata anda tak perlu berhenti pun. Anda tak perlu berhenti pun. Malahan ramai kawan-kawan saya kadang-kadang bila kita jumpa dengan tim forex, kita berjumpa dengan tim kripto, dia kata kripto forex tak bagus lah. Contoh ini yang apa tu, kripto tak bagus. Dia kadang-kadang masing-masing kata dia bagus, yang ni kata dia bagus, yang ni kata dia bagus. Tetapi kita sampai yang bestnya tentang Istel ni, saya datang kat dia, jangan gaduh-gaduh. Baik forex ke, baik kripto ke, baik emas ke, baik produk ke, anda semua memerlukan data. Jadi kita tak payah nak bincang benda yang orang kata apa, benda yang perbezaan antara kita. Lebih baik kita fikir persamaan antara kita. Persamaan dia, kita semua perlukan data, maka semua bisnes anda bagus. Saya bawa hari ni, cuma hari ni saya bawa titik penyatuan di antara semua projek-projek. Anda tak perlu berhenti projek-projek yang sedia ada. Anda jadi bijak dengan menggunakan data ni, yang mana hari ni melalui data Istel ni, bukan setakat anda boleh jalankan bisnes anda macam biasa, tapi anda boleh dapat keuntungan, anda boleh dapat pendapatan tambahan. Dan bukan silap-silap, bukan setakat tambahan tuan-tuan. Silap ini akan jadi pendapatan utama yang berpanjangan melalui Istel. Kerana ini kita main produk-produk keperluan. Alright. So itulah tentang industri telco ni, tuan. Kalau anda faham, anda renung-renungkan, ini industri bukan industri yang kecil. Industri yang kecil. Mungkin dia bermula dengan dia bermula agak kecil kalau kita comparekan dengan business networking yang lain, tetapi dalam masa yang sekejap saja dia akan jadi snowball yang sangat besar, dan insya-Allah dia akan menjadi satu, orang kata, income utama untuk kita. Jadi macam saya cerita juga pada kawan-kawan saya tak menolak apa-apa bisnes lain. Saya tak double standard untuk bisnes-bisnes lain, tuan-tuan. Anda buat apa, saya hormati. Anda buat apa bisnes pun saya hormati. Saya tak kata itu tak bagus, saya je bagus, tidak. Okey? Tetapi bila kita ada komuniti yang kuat, dalam Istel ni kita membentuk satu komuniti dalam networking kita lah. Ini kita panggil komuniti kita, komuniti yang berduit, tuan-tuan. Komuniti yang berpendapatan besar. Kenapa saya cakap pun ya? Pentingnya bila hari ni kita ada duit ni, tuan-tuan. Bila kita dah ada income dengan Istel, dah ada income, dah ada duit yang banyak dengan Istel, kita sekati kita, tuan-tuan, kita nak buat apa-apa, tuan-tuan. Rasa-rasa ada orang kata projek kripto ni bagus lah. Dan kita ada duit, ada income 30. Komuniti kita ni ada ni 20,000, ni 40,000, ni 100,000 gaji. Bang, ada satu projek, ada trade, robot trade. Contoh, yalah, macam semalam saya jumpa robot trade, bagus lah. No problem, kita ada duit. Biasanya orang ada duit, dia tak lokek. Kalau komuniti ada duit, dia tak lokek, dia support je. Pasal kawan lah, tak apalah, aku letaklah $1,000. Tak ada masalah. Tak ada masalah, kita ada pilihan. Maknanya kita, komuniti kita buat projek apa pun jadi. You nak jual produk pun akan berkembang pesat dalam komuniti yang berduit. Jadi maka this is platform Istel ini sesuai untuk semua. Tak kisah anda berlatar belakangkan bisnes apa, is okay. Anda tak perlu berhenti bisnes anda. Anda buatlah seperti biasa. Cuma hari ini saya ajak menjadi satu pengguna ataupun duduk dalam komuniti pengguna data yang apa? Pengguna yang bijak, yang mana hari ini kita buat benda yang sama seperti hari kita guna data, tetapi kita gunakan data Istel dan kita boleh dapat
sesuatu. Maknanya dia dapat balik, timbal balik. Nak dapat juga mencipta pendapatan dalam. Okey. Saya nak sharekan skrin saya. Kita dah boleh mulakan tentang tentang Excel hari ni. Alright. So ini adalah pengenalan sikit tentang Excel yang baru ataupun yang lama. Yang baru boleh tengok this is peluang yang kita bakal kongsikan. Yang lama pula boleh tengok ini kaedah-kaedah kita nak bercerita, nak bagi lebih kefahaman. Saya yakin dengan sekali atau dua kali anda tengok presentasi, bukan anda boleh ingat semua sekali. Bukan anda boleh terus hafal semua sekali. Jadi that's why kita buat berulang-ulang. Okey. Sebelum saya terlupa tuan-tuan, kita akan adakan setiap Zoom sesi ini pada setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Mana Rabu 9 malam waktu macam sekarang dan Sabtu pun 9 malam. Jadi untuk Rabu, link kita yang saya bagi pada anda Rabu ni, anda jangan buang. Link ni anda boleh savekan siap-siap kerana setiap Rabu lepas ini kita akan gunakan link yang sama. Kita akan guna link yang sama, cuma poster saja yang berubah tapi link yang sama. Makna tiba-tiba kalau kata anda tak tahu, mungkin lepas ni hari ni hari Rabu, hari Sabtu nanti nak jumpa prospek. Abang nanti boleh datanglah boleh masuk Zoom untuk sesi penerangan tentang Excel ni, tapi tak tahu link, nak bagi siap-siap link. Ingat je, bagi je link ini. Bagi je link ni, insya-Allah pukul 9 malam dia klik link ini, hari Rabu kita berjumpa dalam sesi Zoom. Alright. So Excel ini apa Excel ni tuan? So sebelum kita nak masuk lebih mendalam tentang industri telco, kita nak cerita tentang pendapatan dalam industri telco ni tuan, kita kenali sikit latar belakang ataupun knowledge ilmu tentang industri telco ni. Yalah, kita nak meniaga telco, of course kita kena tahu sedikit sebanyak tentang industri ni. Alright. So dalam industri telco ni tuan-tuan, yang kita panggil sekarang ni, kita tahu dia ada beberapa kategori license lah. Maaf kalau saya lidah pelat pasal saya ulcer, lidah saya kena ulcer. Jadi saya cakap ni pelat-pelat sikit. Kadang bunyi-bunyi macam Mak Saleh celup sikit kan. Dia pelat-pelat sikit. Kan? A lot of milk gitu. Alright. So yang kita kena faham, license yang paling besar dalam industri telco ni adalah MNO. MNO ni stand for apa tuan? MNO ni adalah Mobile Network Operator. Dalam Malaysia ni ada 4 MNO. Ini semua orang tahulah, cuma dia tak tahu kategori ni. MNO rupanya. Ada 4 MNO. Dan setahu saya, kalau polisi tak berubah, tak ada lagi lesen MNO baru yang dikeluarkan. Yang ada di Malaysia ni, maka yang inilah. Kalau dulu ada 5. Tapi macam Celcom, Digi ni dia dah gabung, dia jadi satu, jadi Celcom Digi. Ada 4, dia tak ada pertambahan baru. Dia tak ada pertambahan baru tuan-tuan. So MNO ni seperti yang kita tahu Celcom. Ini Celcom, MNO. Yang kedua Maxis, yang ketiga U-Mobile, dan yang keempat Uniform ataupun Yes. Ini adalah MNO. MNO ni seperti biasalah company yang kita tahu, the common company yang kita tahu tentang Celcom, Digi, U-Mobile, Yes, ini semua. Dia ada SIM card dia sendiri, dia ada sistem dia sendiri, dan dia ada pencawang dia. Pencawang. Yang tu pencawang U-Mobile. Yang ni pencawang Maxis, yang ni pencawang Celcom. Seperti mana itu benda yang kita tahulah. Itu MNO, Mobile Network Operator. Dan kita kena ingat tak ada lagi MNO baru yang dikeluarkan. License MNO baru yang dikeluarkan. Setakat hari ni, kau tak tahulah, kadang-kadang tukar polis. Setakat hari ni, yang kita tahu, license MNO tak ada lagi dikeluarkan. Kalau ada telco baru pun tuan-tuan, dia tak dapat MNO license. Dia boleh pergi kepada MVNO. Tambah V je kata-kata. Apa itu MVNO? MVNO ni Mobile Virtual Network Operator. Dalam MVNO, dia ada 2 pula tuan-tuan. Dia ada TIC MVNO dan ada TIN MVNO. Apa beza TIC MVNO dan TIN MVNO ni tuan-tuan? Dia sama, kalau TIC MVNO ni dia sama lebih kurang macam MNO, cuma beza dia, saya nak bagi nampak gambaran ni, saya tak payah detail sangat. Cuma beza dia tak ada pencawang saja. Maknanya dia kena
dia kena tumpang pencawang MNO. Dia kena list, dia kena, maknanya dia kena pajak ataupun dia kena sewa pencawang MNO. Dan ada kalau satu lagi MVNO, dia panggil tin MVNO. Tin MVNO ni dia tak ada sistem. Dia tak ada sistem sendiri, dia tak ada SIM card sendiri, dia tak ada prepaid sendiri. Dia cuma rebrand sahaja. Rebrand, dia tengok sama ada digunakan sistem, dia ambil daripada company daripada TIC MVNO ataupun MNO. Dia tukar, dia apa, dia just rebrand saja. Contoh TIC MVNO, contohnya lah TIC MVNO yang ada sistem apa ni, macam TuneTalk, Red One, One SOX. Ini Ansa Mobile. Ansa Mobile dia gunakan, kalau TuneTalk, Red One dia gunakan Celcom Digi. Maxis, Ansa Mobile dia gunakan Maxis. Kalau macam kita Istel ni dikategorikan di bawah TIC MVNO. Kita ada sistem sendiri, kita ada SIM card sendiri, kita ada billing system sendiri, kita ada top up sendiri. Okey, kita di bawah menggunakan network coverage U-Mobile. Contohnya macam ni lah. Kalau anda tengok di line telefon, kalau anda masukkan SIM card Istel ni, akan ada tulis di telefon anda tu, coverage tu Istel. Okey, macam tin MVNO ni dia tak ada sistem billing, dia tak ada prepaid, dia tak ada top up sendiri, dia hanya rebrand sahaja. Contohnya macam Hello Telco, macam Hello SIM, One Call, Tonwow, dan My Signal, MKS, saya pun tak kerti nak sebut lah benda tu. Contohnya lah, tapi bukanlah saya kata bagus. Contoh macam Hello Telco, dia guna, dia bila anda masuk dia tak keluar. Hello Telco dia keluar kat sini, kat kepala tu dia keluar TuneTalk, pasal dia menggunakan sistem TuneTalk. Kalau macam Tonwow, dia tak ada keluar Tonwow, dia menggunakan Digi sebelum ni. Jadi kalau kita nak top up pun dia tak boleh top up kan. Nak top up Tonwow tak ada, dia kena beli top up Digi, dia top up kan. So dia pasal dia just rebrand. Macam Hello Telco, dia tak ada top up Hello Telco, dia beli top up TuneTalk. Dia beli top up TuneTalk dan masuk dalam Hello Telco, ataupun dia boleh beli dengan apps dia lah. So apa beza dia dekat apa? Kita ni ada sistem, maksudnya kalau tin MVNO ni dia punya promosi, dia punya bonus, dia punya apa, dia nak buat apa-apa perlu dapat kelulusan daripada atas, maknanya dia mengikut apa kelulusan daripada MVNO, TIC MVNO yang mothers company lah, tempat yang dia list, ataupun MNO company. So ditetapkan komisen apa semua ditetapkan oleh maknanya yang lebih supreme, maknanya kalau MNO company lah. Kalau macam Hello Telco, TuneTalk, maka TuneTalk lah. Tetapi kalau TIC MVNO macam TuneTalk, macam Red One, macam kita Istel, kita beli bundle. So segala promosi, segala apa kita tentukan. That's why kalau hari ni anda tengok kita punya bonus, kita punya compensation plan, kita punya apa, memang dahsyat, memang luar biasa. Memang luar biasa, maknanya memang besar. Kerana kita sendiri yang tentukan, kita tak perlu dapat approval daripada mana-mana MNO pun. Kerana kita dah beli buy bulk. Ibaratnya kita dah beli bulk dah siap, kita rangka promosi kita hanya list saja network ataupun kita beli bulk data daripada MNO tu. Jadi untuk kita buat promosi, macam-macam rangka promosi kita boleh buat dah. Itu lebih kurang lah, Jadi saya harap anda semua untuk yang slide ni anda boleh faham. Jadi bukan apa kalau anda bercerita tentang MNO. So abang buat bisnes apa bang? Abang buat telco dik. Telco. Oh telco ni abang kategori apa? Tak tahulah abang. Tampak gaya ni macam hebat now tu. Paling-paling tidak pun anda tahulah. Bila bercakap dengan orang Malaysia ni, dia kalau dia nak cakap, dia ada campur-campur Mak Saleh sikit, dia nampak macam cerdik tuan-tuan. Dia campur-campur Mak Saleh sikit, lebih-lebih ke. Dia nampak, kita ni kategori MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Cerdik lah abang tu. Dia suka orang tu. That's why kalau kita tengok kat KL ni, dia kena bercampur. Dia kata suddenly, dia kata actually, dia kena ada campur-campur, nampak macam cerdik sikit. Itu market Malaysia lah. Tapi kalau kurang-kurang kita nak masuk telco pun tuan-tuan, kita kena nak masuknya biarlah kita tahu sikit. So, saya harap anda dapat gambaran sikit lah. Gambaran dia kalau nak dia boleh detail nanti, kita buat kelas lain berarti, okay? So, dan ini juga adalah license, tuan-tuan. Ini license kita, tuan-tuan. License kita, nama syarikat kita adalah Angkor Communication Senang Berhad. Syarikat Istel ni nama dia Angkor Communication Senang Berhad. Dan kita ada license yang dikeluarkan oleh MCMC. Dua license. Yang pertama, kita dapat NSP license. NSP license ni Network Service Provider license. Ini kita dapat 10 tahun yang kuning ni, tuan.
Ini kita dapat 10 tahun. Dan yang kedua kita akan dapat ASP license. ASP license ni Application Service Provider yang dikeluarkan oleh MCMC, pendaftar sebagai pemegang lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi. Jadi ini maksudnya dalam industri telco ni kita tak perlu risau. Kita memang MVNO, kita memang telco company yang berlisen, yang everything complete. Saya pasal apa saya tegang kat sini lebih tuan. Pasal saya dulu, saya ada jumpa juga macam kita baru. Bila kita baru, kita jumpa macam-macam persoalan. Pertama sekali orang risau. Saya bukan apa bang. Dulu saya pernah masuk lah My Prepaid lah. Saya pernah masuk Pexstar lah. Saya macam-macam program telco ni bang. Lah sekali mati. Lah sekali yang tak best sekali. Saya dah beli singkat bang. Saya dah beli nombor dah apa semua. Sekali bila company tu mati. Dengan nombor-nombor saya mati. Dah lah nombor tu saya nombor cantik bang. Dah saya nombor dah pakai bertahun-tahun saya pakai. Tiba mati. Itu di antaranya kebanyakan. That's why saya pentingnya saya nak terangkan MVNO tu. Kebanyakannya program-program yang problem ini, dia ni bukan MVNO, bukannya telco company tuan-tuan. Anda kena faham, dia ni bukan telco company. Dia ni adalah MLM company ataupun satu third party company. Dia buat sistem pembayaran bonus macam MLM, tak kisahlah binary ke whatever and so on lah. Tetapi dia menggunakan produk telco sebagai salah satu produk syarikat dia. Boleh ke? Dia bukan company telco. Dia syarikat networking lah. Tapi menggunakan produk telco. That's why hari ni bila terjadi apa-apa pada lain dia tak apa. Banyak kadang-kadang problem-problem yang terjadi itu yang kadang-kadang pernah dengar nama-nama yang betul pernah dengar tapi dia bukan kategori itu. Dan di sini saya tekankan kat sini, ini yang kita tunjukkan lisen dia dan sebagainya. Dan zaman sekarang ni pun zaman data, zaman chat GPT. Anda boleh tengok, anda boleh search chat GPT. Anda boleh tengok betul tak betul, lisen ni betul tak betul dan sebagainya. Anda boleh search. Ini bukan zaman-zaman kita buat network marketing, kita buat main produk dulu tuan-tuan. Ini lambung tak pecah. Tapi kalau jatuh badarai. Bukan main zaman-zaman kita boleh cerita-cerita suka hati kita yang mana orang kena percaya pada speaker yang bertugas. Tak, ini sekarang zaman teknologi. Saya bercakap sepatah pun anda boleh terus cek betul tak betul kesahihan, sahih tak sahih apa yang saya cakapkan. Dan sekarang ini kita tak boleh main langgar je, main cakap je, kan? Jadi itu lebih kurang lah. Tapi nanti kalau nak ceritakan tentang PPT itu panjang pula nanti. Tapi saya nak ceritakan pada tuan, kita adalah syarikat yang berlesen, yang diiktiraf dan dikeluarkan oleh government Malaysia dan daripada MCMC dan sebagainya. So kita memang MVNO company. So settle dekat situ dan anda tak perlu risau if anything happen. Dia ada kita adalah syarikat yang bukannya syarikat cak ayam. Alright, yang ke seterusnya tuan-tuan, ini adalah certificate of syariah compliant. Ini kita maknanya kita ni patuh syariah. Kita ada panel syariah kita sendiri. Okey, dalam panel syariah ni pertama dalam produk-produk kita nak buat rangka promosi, kita perlu melalui panel syariah. Compensation plan, maknanya plan-plan yang melibatkan networking, bonus-bonus kita ni, kita punya bonus-bonus, kita punya commission ini adalah dah lalu dengan panel syariah dan insya-Allah disahkan. Ya, dah disahkan sebagai orang kata patuh syariah. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai Islam, pastinya tuan-tuan, walaupun nampak macam ganas, walaupun nampak kadang-kadang sekali tengok janggut ni macam wrestler, tapi kita ada tanggungjawab kita nak, kita kalau seboleh-boleh je, memang seboleh-boleh, memang seboleh-boleh kita nak kena cari sumber itu biar dari sumber yang halal dan jelas. Makna tak ada gharar, tak ada ketidaktentuan. Kadang rasanya okey tak okey. Okey tak okey. Kan saya tapi kalau kita nak mencari satu tu, of course bila ada syariah compliant, bila ada maknanya ada panel syariah, kita boleh alhamdulillah sekurang-kurangnya ada orang alim, ada orang yang tahu tentang hukum hakam ini dah buat penilaian on behalf untuk kita. Kita orang biasa-biasa, kita orang jahil je tuan, kita orang marhain, kita orang tak banyak ilmu kan, orang jahil je, tapi kita nak ceritakan susah. Jadi maka kita boleh ada orang-orang, ada rujukan kita, jadi clear lah kat situ. Dan macam saya kata tadi, background kita ISTEL ni adalah Mobile Virtual Network Operator, MVNO tadi, yang mana anda syarikat, nama dia Anchor Communication Berhad, dan kita memfokuskan kepada ISTELpreneurship.
Okey. Kita memfokuskan kepada Star Project. Kita mencari user juga, tetapi dalam program yang kita bawa ni kita lebih banyak membina keusahawanan di dalam Istel. Kerana apa tuan-tuan? Ini macam kita ceritalah. Contohnya dalam contoh macam telco lain, kita ada dia banyak ada fokus pada pengguna. Tapi kalau anda nak jadi pengguna, anda terus jadi pengguna. Kalau anda nak jadi ejen, anda kena mendaftar pula lain pula sebagai ejen, anda kena beli starter pack ejen, anda kena bayar. Saya tak tahu secara detail berapa-berapa, tapi mungkin ada yang saya tanya pada kawan, ada saya 800, ada 1000 lebih, ada 2000 lebih untuk anda jadi ejen. Tetapi yang dalam Istel ini, uniknya anda boleh jadi pengguna dan ejen dalam satu masa. Cuma dengan kita jadi macam mana nak jadi ejen dan pengguna, dengan beli SIM card RM10 je. Beli satu SIM card, tak nampak. Beli satu SIM card RM10 tuan-tuan. RM10 anda register, anda jadi pengguna dan tu automatik anda jadi ejen. Tak perlu nak top up lagi, nak jadi daftar pula sebagai ejen, daftar pula sebagai stokis daerah. Tak perlu. Dengan RM10 ni je, anda dah boleh start bisnes. Anda pengguna dan anda enjoy sebagai pengguna dan juga boleh jadi ejen dan start menjana pendapatan dalam Istel. Itu yang bestnya tuan. Alright, sebelum kita tanya, saya biasanya kalau saya tanya pada orang lah, saya tanya pada orang biasanya pakai telco apa. Kalau saya jumpa customer ada macam-macam, ada guna Celcom, ada guna Maxis, ada guna U-Mobile, ada guna Yes dan sebagainya lah. Dan biasa saya tanya pula kalau biasa orang guna akak guna prepaid ke guna bill. Saya pakai bill. Berapa sebulan bayar? Saya ini real story. Berapa sebulan bayar RM148? Berapa GB akak dapat? 40 GB, 50 GB. Cukup ke akak? Cukup dia kata. Cukup dia kata, pasal dekat rumah ada wifi, dekat office ada wifi, jadi cukup lah. Tapi yang tak habisnya bayar dia RM148 tuan-tuan. Kita dah dalam Istel ni tuan-tuan, RM35 pun tak habis pakai tuan. RM35 unlimited call kita bagi. Data pula 300 GB, 200 plus 100 untuk hotspot. Boleh share pula lagi kita punya hotspot dengan orang lain, dengan family and members. RM35. Anda bayangkan, RM148 tolak RM35. Berapa difference? RM113 sebulan. Dia dah pakai berapa lama dah? Dah pakai belas tahun dah. Sebulan RM113. Kita tolong cerita. Sebulan dia jimat. Sebenarnya dia bukannya dia rugi RM113 perbezaan RM113. Kalau setahun kali 12 bulan mana? 1356 kali 10 tahun dia pakai. Kalau 10 tahun 13,000 penjimatan dia, 13,000 sebagai pengguna. Itu yang kita cakap luar biasa kita punya apa. Dan kita kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, sedikit info tentang current telco market. Di Malaysia ni ada 34 juta orang, tapi mobile network subscriber ada 50 juta orang. Pasal apa jadi ramai macam tu tuan? Pasal seorang ada pakai 2 phone, seorang ada pakai 3 phone. Dan ialah satu phone, paling-paling tidak pun satu phone lah. Dan kalau kita tengok market yang dipegang daripada 50 juta tu, 50% dipegang oleh Celcom Digi, 23% oleh Maxis, 80% untuk U-Mobile dan 5% untuk Yes. Dan others, ini saya nak terangkan dengan others ni 4%. Maksudnya apa others ni? Maksudnya tuan-tuan, selain daripada 4 NGO ni, lain-lain telco, MVNO ke, TIC MVNO ke, TIN MVNO ke, yang sebelum ni berkongsi 4%. Tonwow ke, Tuntalk ke, yang kita tahulah. One SOX ke, apa lagi yang kita tahu? Redtone apa? Ada banyak lah, Redtone lah. Segala-gala ni yang kita tahu ni di pasaran ni, yang gedebuk-gedebuk yang kita pernah dengar. Pernah dengar One SOX tu. Dia bukan pegang 4% tu. Dia berkongsi 4% tu, dia berkongsi ramai-ramai. Apa makna je bagi kita? Kenapa saya tekankan kat sini tuan-tuan? Macam saya cakap tadi tuan-tuan, 4% anda tengok saya pergi kawan-kawan saya yang buat SOX tuan-tuan, ada income yang 100,000 lebih, 200,000 lebih tuan-tuan. Ada Tonwow, saya tak direct tengok, tapi boleh ceritakan kawan ada yang 400,000 sebulan, 200,000 sebulan.
Di TuneTalk pun ratus ribu sebulan. Anda bayangkan, pendapatan yang ratus ribu sebulan, nak cerita 5 figure ni, 70 ribu, 80 ribu ni, benda biasa lah. Okay, ratus ribu sebulan ni, dengan hanya dia orang berkongsi market 4% daripada market mobile subscriber di Malaysia ni, dia orang berkongsi 4% tu pun, itu pun ejen-ejen beliau, usahawan-usahawan mereka ni hari ni buat income 6 figure ramai, 5 figure ramai, tuan-tuan. Dan kita jangkakan, tuan-tuan, Estel ini akan pergi lebih besar. That's why, silap kalau Estel ni kalau boleh pegang, dia boleh keluar daripada kelompok 4% ni, insya-Allah, tuan-tuan. Boleh pergi, kalau pergi dapat, kita pegang 5% macam ni, tuan-tuan. Kita punya pengiraan income bukan lagi 6 figure. That's why kemarin awal-awal saya cakap, anda boleh tengok, anda boleh chat GPT, anda suruh buat pengiraan berapa potensi income. Kita dah main million a month. Mungkin sekarang ni nampak kecil, tuan-tuan. Kita tak percaya, betul tak betul ni. Ya tak ya si janggut ni. Kan, nampak sangat menipu dia. Tak, tuan-tuan. Tapi bila kalau kita dapat lah ini 4% dia kongsi ramai-ramai pun macam tu punya income. Kalau kita dapat 4%, kita solid Estel saja ataupun 5% Estel saja. Kita punya game ni, tuan, kita punya income dia main juta-juta. Pasal apa saya cakap dia boleh pergi ke 4%, dia boleh pergi ke 5% solid sini, tuan? Pasal macam saya cakap lah, dalam Estel, semua orang pengguna ni auto be agent. Ada orang sebelum ni dalam telco lain, dia nak jadi agent, dia dah jadi pengguna, dia dah happy, bagus lah lain ni, murah lah lain ni. Tapi bila dia nak jadi agent, lebih-lebih student, orang-orang yang baru kerja, bagus lah dia nak recommend kat kawan dia. Kalau dia nak dapat sesuatu daripada recommendation dia, dia perlu jadi agent. Dan agent kena bayar suku. Kalau orang Kelantan, kena bayar suku, kena bayar asing, kena jadi, kena orang kata apa, kena beli package asing baru dia boleh jadi agent. Yang setahun dalam company. Tapi kat sini dia just guna RM10, tiba-tiba dia best guna. Bagus lah, murah, lain laju, lain apa, dia pun share je kat orang. Bila dia share, you tak perlu nak jadi tambah-tambah duit nak jadi agent. Setiap orang share the happiness, share yang orang kata apa, kebaikan yang ada dalam sejarah. Just dia terus boleh dapat pendapatan, boleh dapat keuntungan daripada Estel ni, tuan. That's why dia boleh, insya-Allah dia berkembang pesat. That's why saya berjumpa dengan CEO dia, tuan, Mr. Chia, di HQ Estel di Eco KL City dekat Bangsa sana, tuan-tuan, dekat Abdullah Hukum. Apa yang terjadi sekarang ni, SIM card kita ni tak habis. SIM card kita dia print, kita ni sebenarnya belum launching lagi. Kita bermula pendaftaran itu pre-registration ini pada bulan 2 hari bulan 3 itu sebagai orang kata pre-registration. Dan kita nak tengok kestabilan kita punya sistem ni sebenarnya straight error, nak tengok kat mana ada problem yang kita nak repair, dekat mana ada ralat kita nak repair. Dan dia jangkakan ya dah benda tak complete lagi, sikit-sikit nanti adalah jalan sikit-sikit, mungkin ada 1,000 2,000 orang yang register dalam sementara kita tak buat launching lagi. Dan kita tengok mana ada kita nak iklan-iklan ke apa yang keluar lagi kecuali daripada member sendiri. Dia printed 100,000 SIM card pada first printed pada dia 100,000 SIM card, tuan. Apa yang terjadi? 100,000 tu sold out, tak ada tinggal di HU. Dan dalam bulan pertama sahaja, bulan 3 tu pertama saja pendaftaran dah 30,000 orang, tuan-tuan. 30,000 orang. Yang lebih tu kan ada yang singkat yang dipegang oleh dia. Dia nak menjaga kan, mesti ada simpan stok. 30,000 orang. That's why dia kata luar biasa. Ini dia sendiri pun terkejut dengan apa? Dengan perkembangan sebelum launching lagi, tuan-tuan. Sambil dia melawak, ini YB lah, dia panggil saya YB pasal saya berada dalam TikTok saya YB Top Band. Ini YB lah ni, banyak sangat buat konten, dia kata dah ramai sangat yang masuk. Tapi bukanlah saya, tuan-tuan, sebenarnya itu dia melawak. Jadi ramai pasal program ini memang sangat-sangat dahsyat. Jadi saya tekankan kat sini, tuan, kita potensi kita sangat besar dengan
dengan STL. Dan setakat hari ni saya online ke, saya pergi jumpa orang secara offline, saya jumpa berdepan dan saya hantar, saya post SIM card yang orang customer saya melalui online. Sampai hari ni alhamdulillah feedback semua mantap. Feedback semua positif. Okay. Tentang lain dan sebagainya. Alright, so kalau market telco saya nak tunjukkan sikit lah dekat sini market cap per bulan, market cap tuan-tuan. Kalau anda tengok kat sini orang postpaid, setiap postpaid orang bayar bil untuk bayar bil je 987.3 juta sebulan. Sebulan. Orang top up prepaid saja yang beli top up 1.116 bilion. Ini apa? 1.16 bilion, maknanya kalau campurkan 2 bilion satu bulan. Orang top up industri telco ni 2 bilion lebih satu bulan. Ini adalah bukan the latest punya angka. Ini diambil itu 2024 punya angka. Untuk kapasiti dah 2 bilion. Tahun ni campur-campur dia pasti akan bertambah. That means market kita sangat besar tuan-tuan. Kita nak mancing ikan, kita kena mancing pada tempat kolam yang banyak ikan lah. Kita nak berniaga, kita tengoklah kalau kita nak buka kedai, of course, katakan kita nak buka kedai belakang rumah orang. Orang tak ramai lalu, orang tak tahulah kedai kita. Kita nak berniaga kedai yang mahal dia, kedai tepi jalan, betul. Pasal trafik banyaklah orang nampak, banyak orang singgah. Dia serupa je kalau kita nak berniaga satu industri, kita tengok market cap dia besar tak besar market cap dia. Kalau market cap dia 2 bilion, kita dapat 0.001 pun kita kaya lah tuan. Itu dapat 0.01 pun, market pun kita berjalan ni tak jejak tanah dah. Rasa, rasa, orang kata macam mana? Dan memang, insyaAllah nanti tuan korang rasa lah, nanti korang akan rasa lah macam mana perasaan dia. Kita nak apa dah boleh beli apa, kita nak bantu orang mudah, nak macam-macam tu kan. Tapi dapat kosong, dapat aja portion kecil saja. Dan benda ni adalah logik, benda ni boleh dicapai, bukan setakat omong kosong. Alright. So yang bestnya SIM card kita ni tuan, SIM card kita ni kita tak perlu, SIM card kita our one and only SIM. Maknanya SIM card kita one SIM untuk semua kegunaan, sama ada anda nak guna MNP ataupun anda nak guna nombor baru pun anda dalam satu SIM card ni saja. Kalau dulu kita nak menjaga SIM card tuan-tuan, kita nak banyakkan stok SIM card, kita nak menjaga dalam industri telco, kita kena banyak beli stok SIM card. Kita tak bolehlah beli 10 SIM card. Kita nak kena beli paling-paling tidak pun 50 SIM card. 50 SIM card, 100 SIM card. Pasal apa? Pasal dulu SIM card dia kena ada stick. Kita beli SIM card, dia ada nombor telefon, dia dah lock pada SIM card, betul? Kalau kita nak menjaga SIM card pada orang, takkan kita beli 10 SIM card, maksudnya ada 10 nombor saja. Kita nak jumpa customer, bang, abang pilih bang, abang boleh bagus lain ni bang, ni bang, ni pilihan. Ada 10 nombor je. Lain tak ada. Ini je bang ada bang, modal tak banyak abang. Mana maunya orang tuan-tuan. Kan paling-paling tidak, that's why dia cari kedai besar-besar, kedai besar-besar banyak beratus SIM card. Mana nombor? Okay, you pilih lah mana nombor you suka, you tunjuk sama saya, nanti saya angkat itu SIM card. Kita kena modal yang besar. Of course, kita nak banyakkan pilihan pada pelanggan, tetapi bila dekat SIM card kita hari ni, cukup ada satu pun kita boleh menjaga, ada dua pun kita boleh menjaga, ada tiga pun kita boleh menjaga. Pasal untuk nak berdaftar SIM card kita ni, nombor dia tak lock dengan nombor. Dia kita scan saja dalam melalui apps kita tu, dia register, dia kena download app, dia scan saja barcode ni, dan dia pilih nombor yang dia nak. Malah kita boleh letak 4 nombor belakang terakhir. Maknanya 4 nombor terakhir belakang tu, katalah kita nak 6268. Dia akan keluar list berapa banyak nombor yang ada belakangnya 6268. Berapa 6268, berapa 6268. Jadi kita tak payah banyak SIM card, kita dengan satu SIM card orang boleh pilih nombor pilihan. Orang boleh pilih pula lagi nombor belakang, dia nak 4 nombor belakang kita bagi. Anda boleh pilih, maknanya anda nak tengok nombor pelik kereta anda ke, nak sama dengan nombor belakang, 4 nombor belakang yang telefon lama ke. So isu dia sekarang, kita boleh bermula ada satu SIM card pun, 2 SIM card, kita dah boleh start berniaga. Kita dah boleh start berniaga dan menjaga keuntungan. Maknanya, macam saya kata tadi lah,
semua orang boleh berniaga, pasaran kita sangat luas dan semua orang boleh jadi ejen, tak kisah anda student ke. Student ambil 2 singkat, ambil 3 singkat, 20 orang, RM20. 3 singkat, RM30. Boleh berniaga lah. Anda tak perlu modal beribu-ribu pun nak apa. Jadi apatah lagi orang, kalau anda lebih singkat, itu bagus lah juga. Itu lebih bagus. Cuma potensi itu kita boleh lebih meluas lah. Dan dalam sini dia tak ada masalah untuk, kalau nak kekalkan nombor lama, dia panggil MNP pun boleh. Ataupun anda ada blacklist pun tak ada masalah. Dan yang paling penting hari ini, kita punya cashback itu sangat-sangat tinggi. Sehingga 24%. Dan up plus 50% cashback reward. Nanti saya tunjukkan macam mana cashback tu. Okey, SIM card dia tuan-tuan. SIM card dia tuan-tuan, harga dia adalah RM10. Okey. RM10. Semua orang beli dengan RM10. Saya pun beli RM10. Anda pun akan beli dengan RM10 satu SIM card. Dan memang harga jual dia RM10 tuan-tuan. Tetapi kalau kita dah dinaikkan ranking kita dan dinaikkan pada ambassador, kita dapat murah sikit special price. Satu singkat RM8. Kalau kita ranking sini ambassador, satu singkat RM7. Kalau kita cari partner, satu singkat RM6. Sedikit murah lah, tapi bagi saya tak adalah nampak menarik sangat pun. Tapi nak cerita je, bagi ada orang yang namanya ada jugalah untung runcit singkat lah. Bagi saya tak kisah sangat benda-benda macam ni. Sebenarnya pasal saya suka kepada dia punya bonus tuan-tuan. Alright. Bonus yang pertama tuan-tuan, ini yang anda kena tengok betul-betul apa potensi, apa peluang yang ada dalam ni tuan-tuan. Bonus yang pertama, dia panggil sini onboarding bonus. Apa yang kita boleh bakal terima apabila kita apa? Bonus onboarding bonus ni adalah registration. Bagi bila kita daftar prospek kita suruh dia download apps dan kita ajar dia macam kita buat pendaftaran ataupun ajar dia buat pendaftaran di phone dia. Dengan scan je barcode ni apa semua. Once seorang register, kita akan dibayar RM8 tuan-tuan. RM8 setiap seorang. Singkat dia beli tadi RM10. Lepas tu dia register saja, kita akan dapat RM8. Dengan maknanya dia beli package yang paling murah tu RM35 lah. Okey. Dia reload RM30, RM35, kita akan dapat RM8. Itu kalau untuk MNP ni apa dia tu lah. MNP ni kekalkan nombor lama. Contoh anda daripada Maxis ke, anda daripada Celcom ke, anda nak kekalkan nombor sama, nak tukar kepada line Estel, itu dia panggil MNP. Kenapa MNP mahal? Komisen dia lebih besar. MNP ni saya nak beritahu, nak buat MNP ni dia renyah sikit tuan-tuan. Dia kena tunggu SMS daripada telco lama, dia kena tunggu jadi dia ambil masa kadang 2 hari, 3 hari, kadang-kadang kena reject lagi. Jadi dia kerja dia renyah sikit, maka kalau jadi itu komisen dia tinggi sikit. Kalau nombor baru ni tuan-tuan, anda terus scan kat sini, terus boleh pilih nombor dan anda terus aktifkan singkat anda. Anda boleh terus aktifkan. Dan yang bestnya sistem onboarding bonus ni dikira dalam sebulan sekali, dalam month of calendar. Maknanya kalau bulan 4 ni, saya daripada 1 hari bulan 4 sampailah 30, 31. Sampai 31 sampai 31 lah. Penghujung bulan 4. Dia akan kira berapa banyak pendaftaran yang kita lakukan. Kalau dalam tempoh sebulan, tu kita satukan sampai 10, kita dapat RM8 lah tadi, macam tadi. Tapi kalau kita daftar ramai dalam tempoh sebulan, accumulate sebulan, 11 ke 30 orang, satu SIM card tadi dia bukan RM8 lagi, dia dah naikkan kepada RM9 satu SIM card. Untuk MNP number RM14. Kalau pendaftaran tu 31 ke 50 31 ke 50 orang sebulan, satu singkat MNP baru yang new number RM10, untuk MNP RM15. Kalau 51 ke 100 orang, RM12 untuk new number dan RM18 untuk MNP. Dan kalau 101 ke atas, satu singkat mendaftar, kita bayar RM13 untuk satu nama dan RM20 untuk MNP. Maksudnya RM13 untuk new number dan RM20 untuk MNP. Dan count by calendar month. Maknanya satu bulan diikut kalender. Hari ni dah 15. Maknanya kalau saya masuk 15, saya start mendaftar 15, ya saya kira lah. Maknanya dalam bulan 4. Maknanya ke 15 sampailah hujung bulan ni. Berapa yang kita daftar? Alright. Saya harap kat situ clear. Itu kita dapat sekali saja, pasal kita daftar orang sekali je. Okay? Kita daftar orang sekali. Kita tak daftar orang tiap-tiap bulan. Sekali je. Sekali je. Pasal kita daftar sekali saja. Itu sekali. Alright. Saya harap faham jelas kat situ.
Dan bonus yang kedua. Bonus yang kedua, nah ini yang kita cakap, bonus ini yang makan berpanjangan tuan-tuan. Dia panggil revenue sharing incentive. Revenue sharing incentive ni adalah insentif daripada top up. Okay, contohnya, ni kita buat contoh 3 orang. Okay, contoh saya ambil macam ni lah. Okay. Katakanlah level pertama anda ni, anda perkenalkan kawan anda. Kawan anda ni dia, anda bagi dia, oh bagus lah singkat ni apa semua. Aku pakai laju, macam mana nak join Macam mana aku nak dapat singkat tu? Okey, kita pun bagi QR code kita, ajar dia register, dia scan je QR code kita, kita adalah introducer dia. Okey, sekali saja kita daftar dia, kita jadi introducer dia, setiap kali dia top up, based on top up tu top up dia untuk dia beli internet dan sebagainya, yang penting top up, kita akan dapat 13% tuan-tuan daripada nilai top up. Ini bukan daripada, kalau network ni ada kira BV lah, PV, ini tak ada. Ini kira berapa nilai top up. Contoh, kawan kita ni dia top up, katalah dia ni top up, kita level pertama, dia 13% kita dapat. Dia top up RM50. Maknanya RM50, 13% daripada RM50, kita dapat RM6.5. RM6. Kalau 13% daripada RM50, RM6.5. Bulan depan dia habis data, dia top up lagi. RM6.5 lagi kita makan. Bulan lagi satu, dia top up lagi. RM6.5 lagi kita makan. Kalau dia pakai nombor ni 10 tahun, tuan-tuan, 10 tahun lah dia, kita terima commission. Buat kerja sekali tapi income berkali-kali. Commission berkali-kali, tuan-tuan. Kalau dia pakai 20 tahun lah nombor ni, orang tak tukar nombor tiap-tiap bulan, tuan-tuan. Kalau servis dia okey, kalau package dia murah, potah lagi lebih-lebih, kalau dia ada sumber pendapatan, ada income pula dalam ni, dia tak berhenti, tuan-tuan. Dia pakai, kalau 20 tahun, dia pakai 20 tahun lah kita dapat commission. Kalau 30 tahun, 30 tahun lah kita dapat commission. Jelas 30 tahun lah dia dapat commission. Itulah kita kerja sekali, kita dapat berkali-kali, macam saya cakap tadi. Lepas tu kalau dia nak perkenalkan kawan dia kawan ke dia, of course lah dia pun nak juga bonus, ataupun kawan dia ada juga kawan dia nak guna internet. Dia dapat 13%, itu kawan dia tu dah jadi level kedua kita. Level kedua kita dah jadi level kedua, maka kita dapat 3%. Kawan ini, kalau dia introduce kawan dia, ini level ketiga, maka level ketiga kita dapat 8%. 8% daripada straightforward daripada pengiraan berapa dia nilai dia top up. Okey? Saya harap jelas dekat situ, tuan-tuan. Ada jelas tak, tuan? Kalau ada boleh type jelas ke? Boleh komen jelas ke? Supaya saya tengok anda pun anda faham dan saya tak syok sendiri. Jelas. Alhamdulillah. Alright. So, yang ketiga, tuan-tuan, dia bonus dia 3. Ini kita panggil, itu sama ada kesinambungan daripada apa, kita panggil ranking bonus. Seperti mana yang kita tahu tadi, setiap kali kita register, tuan, dia akan jadi elite member. Semua orang, anda register, anda akan jadi elite member. Anda boleh tengok dalam status apps anda tu, elite member, dia tulis. So, sebagai elite member, syarat wajib dia kita mesti dapat 3 level. Macam tadi saya cerita tadi. Bermakna level pertama 13%, level kedua 3%, level ketiga 8%. Itu semua orang dapat. Once you jadi pengguna, anda layak dah dapat, anda jadi pengguna beli SIM card RM10, anda top up dengan minimum package RM35, anda dah layak anda dah layak untuk override sekiranya anda introduce ataupun anda bagi referral anda kepada orang lain, anda dah layak dapat 3 level. Ini syarat wajibnya. Okey? Tapi kalau anda serius daripada 3, ada bagi ramai pada orang that referral tu, contohnya ramai orang, first level ramai, second level ramai, 3 level. Sistem accumulate dalam tempoh 1 bulan. Kalaulah daripada bonus 13% ni, bonus 3% ni dicampurkan semua sekali. Okey, dicampurkan semua sekali, accumulate. Anda achieve RM500. Bonus yang 3 level tadi, anda achieve RM500 dalam tempoh sebulan, maka sistem detect kita, maknanya dia akan naikkan ranking kita kepada ambassador member. Tadi elite member, betul? Ni ambassador member. So, sebagai ambassador, apa kelebihan dia, tuan-tuan?
Kalau tadi elite member, kita semua orang dapat tiga level ni, tetapi bila anda menjadi ambassador, anda akan di-unlock. Maknanya tadi sampai 3 je. 3 level je. Ini dia unlock lagi 5 level. Maknanya level 4, level 5, level 6, level 7, level 8. 4 sampai ke 8 level. Dan setiap satu level tu, orang top up di setiap mana-mana level, setiap top up itu je 1.5% untuk anda. Level 4, 1.5%, level 5, 1.5%, level 6, 1.5%, level 7, 1.5%, level 8, 1.5%. Jadi, daripada 3 level tadi, anda dah makan lebih banyak lagi sehingga 8 level. Okay? Daripada 8 level punya income tu tadi, kalau lah banyak terkumpul dalam sebulan, boleh terkumpul RM3,500, tuan-tuan. Anda dapat RM3,500, automatik dekat sini, tuan-tuan, anda akan dinaikkan pangkat sebagai senior ambassador. Anda akan dinaikkan sebagai senior ambassador. Apa kelebihan senior ambassador, tuan? Tadi kita dapat sampai 8 level, betul? Ini bila anda naik senior ambassador, sistem akan unlock lagi 5 level. Bermakna level 9 ke 13. Level 9, level 10, level 11, level 12, level 13. Bermakna anda dah makan sampai 13 level, tuan-tuan. Lagilah banyak. Setiap satu level, start daripada level 9 sampai 13 tu, anda makan 1%. Orang top up 50, anda dapat 50 sen. Orang top up 100, anda dapat RM1. Kalau 50 sen dia kalau orang top up 50. Yalah, dah bawah tu berapa ramai. Kalau hari ni saja top up 100,000 orang yang kita tak kenal lah sampai 13. 100,000 orang, 50 sen dah 50,000. Kalau 10,000 orang je top up, contohnya 50 sen, kita hari ni dah ada 5,000. Kalau 1,000 orang yang top up 50 sen hari ni, kita dah ada 500. Siapa nak bagi 500 tuan satu hari? 500 kali 30 hari dah 15,000. Nampak? Kalau katalah contohnya lah, anda dah terkumpul sampai income anda ni mencecah 15,000. Dalam tempoh sebulan sebulan kalender 15,000, dan di bawah jaringan anda tu, kumpulan anda ada 5 orang ambassador dan 2 orang senior ambassador, anda akan dinaikkan rank sebagai territory partner, tuan-tuan. Territory partner ni apa kelebihan dia, tuan? Tadi kalau senior ambassador 13 level, territory partner dibayar infinity 1%. Infinity 1%, tuan. Level 100 ke level 200 ke level 500 ke level 1,000 ke level 10,000 ke level ke 100,000 ke, anda override 1%. Itu territory partner. Itu kisah untuk territory partner, tuan. Itu yang best ya. 1% itu memang, dia cakap itu memang gila, kinzir lah dia punya income. Alright? So, overriding macam saya cakap, ada ambassador, ada senior ambassador, ada territory partner. Dan nanti juga ada selain daripada juga, kita ada merchandise bonus nanti, yang mana nanti ada lah commission, ada rebate dan sebagainya. Dalam sistem kita nanti kita tengok, dalam apps kita ada mall, ada e-wallet dan sebagainya, itu akan ada apa. Dan akan datang insyaAllah bulan 5, kalau bulan 5 ni akan ada satu starter kit. Starter kit ni, tuan-tuan, dia tak wajib. Saya nak beritahu awal, dia tak wajib untuk anda beli. Dia ni adalah pilihan. Maknanya untuk menjadi ejen, untuk menjadi usahawan, yang wajib dia anda daftar dan beli singkat RM10 dan anda top up dan anda dah boleh start berniaga. Tetapi kalau anda nak dapatkan starter kit ni, dia ada kelebihan dia. Contoh apa yang ada dalam starter kit ni? Bulan 5 nanti insyaAllah, tuan-tuan. Dalam starter kit ni, kita ada harga promosi. Nanti bila start dengan harga promosi RM299, RM300 lah. RM299. Apa yang anda dapat? Pertama sekali anda akan dapat baju t-shirt. Kemeja T. Ya, ada tulis Estelle. Ada Estelle. Dan anda akan dapat topi. Anda akan dapat flyers. Dan yang paling penting, anda akan dapat 30 SIM card. Bang, SIM card satu RM10. Kalau 30 dah RM300. Bermakna ini anda bayar RM299. SIM card saja pun kos dah lebih dah anda bayar. Baju dapat, topi dapat, flyers pun dapat. Itu tetap untuk maknanya kalau anda nak menjaga sungguh-sungguh, of course lah kena ada SIM card. Ini starter pack the best untuk anda start. Ada 30 SIM card. Network anda pun, kalau tim anda yang beli ni, senanglah dia buat kerja. Dan SIM card yang ada 30 dalam sistem ni pula, dia berbeza sikit, dia ada ekstra. SIM card dalam 30 yang kita dapat tu, kalau orang klien kita mendaftar menggunakan SIM card yang ada dalam starter pack ni, setiap bulan
dia akan dapat 10 GB data, extra data. 10 GB istel. Makna data 10 GB data selama 12 bulan. 10, kalau dia beli 550 punya apa, dia dapat 500 GB. Dia akan dapat extra 10 GB 510. Bulan depan pun sama juga akan dapat extra selama 12 bulan. Itu yang penting, dan e-com ada 50%. Itu pertama, itu optional. Anda nak beli, anda tak beli pun tak apa. Cuma kalau anda beli 299 dan anda pun downline, anda pun orang yang anda introduce pun beli juga 299 kerana dia nak menjaga lah, takkan nak singkat, nak jual singkat. Macam mana kalau tak apa, betul? Dia nak menjaga. So dia nak menjaga, dia belilah, ada stok, ada topi, ada apa, sedap lah sikit nak cerita kat orang, singkat pun ada, betul? Alright, bila anda beli, orang di bawah anda beli, downline mana first level anda beli, dia bayar saja 299, dia beli melalui sistem dia, anda akan dapat first level RM128. Wow. Dah lah dia beli untung, kita dapat RM128. Second level beli di bawah dia tu beli, kita dapat RM38. Third level yang beli di bawah kita, third level RM28. Ini tak ada paksaan, tuan. Tak ada paksaan. Tetapi katakanlah anda tak beli, anda upline saya, anda perkenalkan saya. Anda upline lah, anda tak beli. Tak apa, saya malah nak beli, cukup RM10 malah singkat-singkat ni. Okay, no problem. Saya ni, yang downline anda ni, saya beli. Pasal saya nak menjaga. Pasal saya perlukan SIM card tu. Dan SIM card tu pun saya ada topi, ada baju. Saya rasa ini sangat beruntung saya beli. Saya beli. Okey, sepatutnya tadi, kalau anda beli, anda dapat 128. Tetapi oleh kerana anda tak beli, anda tak dapatlah override 128 ni. 128 ni hanya untuk yang beli dan di bawah dia beli. Boleh faham ya? Jadi anda tak dapatlah 128 tu. Itu je lah. Kalau yang second level pun anda tak dapat, third level pun anda tak dapat. Tapi kalau anda beli, anda layak override. Itu ada boleh faham tapi tidak ada paksaan. Alright. Dan anda bayangkan dia kita buat apa, orang pun of course dalam ramai-ramai pun dia pun nak beli, dia nak menjaga. Dan of course dia akan beli pasal di bawah tu kalau beli besok dia akan dapat commission. Jadi kalau katalah dia beli satu, kita dah ramai network kita dalam ramai-ramai, ada yang beli, ada tak beli. 10 orang je first level kita beli. Kita dah ada RM128, RM1,280. 128 kali 10. Second level duplikasi 10 terjadi RM3,800. Third level dah jadi RM28,000. Total earning kita dah ada RM33,080. Siapa nak bagi? SIM card ada, topi ada, baju ada. Kan? Bisnes kita jalan. Itu memang dahsyat lah kan. Dan kita juga maknanya daripada QR apa semua nanti, wallet kita akan insyaAllah bulan 5 juga nanti wallet kita. Kalau anda tengok wallet, dalam apps kita ada wallet. Wallet tu bukannya wallet, bukan wallet macam kita buat MLM wallet, in-house punya wallet. Wallet ni, wallet kita tu standard macam Boost punya wallet, standard macam Touch and Go punya wallet, standard macam GrabPay punya, dia registered e-wallet di Malaysia yang menggunakan, pernah dengar nama Mcash, sistem Mcash. Jadi daripada wallet kita tu, kita boleh beli barang QR dan sebagainya. Macam Touch and Go, kita boleh transfer duit daripada wallet tu ke bank kita melalui Duit Now, dan sama macam Touch and Go. Kita boleh buat remittance dan sebagainya. Itu pun nanti akan ada cashback dan QR bila kita guna QR wallet. Dan ada insentif 50%. Kita boleh beli top up, kita boleh bayangkan extra 10%, kita ada bonus 100, kita convert to e-com, dia akan jadi extra 5%, dia akan jadi 150. Jadi kita beli top up 150, modal kita 100. Itu pun kita untung 50 lah. Jadi orang nak top up, bang, macam mana mula top up? Boleh top up Touch and Go, boleh top up apps, boleh. Tak pun kau bagi je aku duit. Berapa kau nak top up? RM50. Kita pun top dari e-com kita tu, kita transfer, dah beli top up dia, kita transfer 50, kita untung. Maknanya RM100 kita dah untung 50% pun macam tu. That's why kalau dalam online orang kata, oh tak apa beli SIM card dengan saya bagi extra RM10 top up. Dia lebih kurang macam tu lah. So pasal kita untung besar, macam-macam promosi, macam mana kita boleh buat di pasaran. Dan ini kita juga ada juga kempen bulanan, kita ada kempen 3 bulan sekali, dan ini kempen sangat-sangat menarik. Jadi extra duit, kalau kita register 50 orang bulan ni, kita dapat RM500 extra. 100 orang kita dapat 1,100. Kalau 300 orang dapat 3,500. Kalau 500 orang dapat 6,000. Kalau 1,000 orang dapat extra 13,000.
Itu untuk kempen lah. Dan ada 3 bulan kempen dan juga ada free load. So this is scenario yang ada kat sini. Dan upcoming service tuan-tuan, kita akan ada eSIM, kita akan ada IoT SIM, kita ada SME, kita ada postpaid, kita ada co-brand device bundle. Kita tengok kat sini, pada bulan quarter 2 2026, saya maknanya sampai bulan 6 ni, kita akan ada maknanya eSIM. Maknanya lepas ni tak pening-pening kepala lah, SIM card kita boleh online mana-mana pun kita boleh guna eSIM. Kita ada SME. SME ni maknanya kalau syarikat kata perkilang dia banyak guna line telefon. Sekarang ni semua individu. So SME ni dia ada berbeza sikit. Syarikat yang nak gunakan line telefon kita boleh approach. Maknanya kita boleh main bug lah. Kita satu kilang tu dia nak pakai apa? 2,000 pekerja yang call center kata kisah yang gunakan line telefon. So 2,000 sekali kita close. Itu dah ada apa? Co-branding ni dia nak buat singkat terbanyak tapi nak letak logo dia pun kita boleh. Ini maknanya sampai bulan 6 ni insya-Allah. Dah tak lama. Untuk quarter 3 ni sampai bulan 9 lah. Bulan 9 kita akan ada IoT SIM. IoT SIM ni SIM data, tak ada nombor dan kita ada home wifi. Untuk quarter 4 maknanya sampai hujung tahun ni kita akan ada device bundle. Device bundle anda nak beli phone, iPhone ni macam anda suka ambil kontrak dekat postpaid, beli apa? Ambil kontrak dekat postpaid, beli telefon iPhone dan sebagainya. Kan anda boleh guna kat situ dan kita nanti akan ada micro lending nak duit dan nak remittance, nak hantar duit kat luar dan sebagainya, kita boleh gunakan wallet kita. Dan dengar cerita lah, itu pun kita ada commission. Kalau orang downline kita atau grup kita yang hantar, kita ada commission. Dan quarter 2 2027 kita ada postpaid. Ini okey. Dan network memang insya-Allah okey tuan-tuan. Dan ini adalah package kita. Kita tengok package kita ni tak kalah lah dengan lain-lain. Kalau yang paling recommended dia adalah Easy 50 dah, dengan RM50 kita dapat 500 GB. 500 GB ni semua high speed, tak ada capping speed. Dan kita boleh fully hotspot. Fully hotspot, nak buat jadikan modem pun tak ada masalah. And then unlimited call. Yang bestnya kalau tak habis boleh carry forward pula data tu. Dia ada Easy 68 700 GB, Easy 98 700 GB. Kalau Easy 50 ni 10 SMS free tu biasa. Dan kalau kita pergi ke Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, kita dapat roaming 3 GB free untuk Easy 50. Harganya 50 30 hari kita pakai. Alright. Ini 7 reason saya dah ceritakan apa. Dan ada soalan Q&A tak? Kalau ada apa. Dan ini juga tuan-tuan, ada port ini adalah Easter support. Anda boleh tengok nombor kita, nanti saya sharekan dalam grup. Anda boleh call sekiranya ada masalah teknikal ke. Ini boleh WhatsApp kan. Bukan call, anda WhatsApp. Okay? Anda boleh gunakan WhatsApp. Anda boleh WhatsApp bila-bila masa. Cuma dia akan jawab tu dalam sekitar 8 pagi ke 10 malam. Macam itulah dalam tempoh. Tapi anda ada masalah, anda boleh terus WhatsApp. Jadi kalau anda tak pernah, bang kenapa bang jadi teknikal, terus WhatsApp kepada teknikal. Kita bukan orang teknikal, kita orang marketing je. So saya rasa sampai situ saja. Kalau ada Q&A ada boleh tanya saya. Ada soalan-soalan yang anda rasa kegusaran yang anda nak saya bantu untuk jawab, boleh terus tanya insya-Allah. Ada soalan? Boleh buka mic. Okey, my set network mantap, step terbaik. Terima kasih Ben. Informasi parat. Terima kasih. Ini sahabat. Mawi punya. Okey, Mami boleh faham Boleh buka. Tak dengar. Unmute. Mic. Unmute kan mic tu. Ada soalan pun boleh terus unmute kan mic. Ini sahabat saya. Okey. Clear. Clear right. So yang lain ada soalan Sarjan Zaki kita. Roy Melaka, okey. Roy Melaka, besok saya akan post anda punya singkat Okay. Kita akan start gerak ke Melaka. Kita buat road. Kalau dah ramai nanti insya-Allah kita akan turun ke sana. Kita boleh betul. Sekejap saya nak naikkan. Sekejap saya. Sekejap.
Eh. Hmm? Hello, Tak. ya. Oh, ini okey. Roy, okey Roy. Boleh faham Roy dia berteri dengar suara sikit Roy. Buka. Dia berteri angkat tangan dia. Dengar tak? Dengar Clear? tak? Dengar. Dengar. Okey. Clear. Clear? Tak ada Baik, soalan baik. Alhamdulillah, okey. Mantap. Hari ni fully lah. Kita jelas satu hari saya masuk paruh Okay. masa. Ben. Masa kecederaan saya masuk. Ben, Jadi Ya, okey. ya. cuba bagi strategi susunan untuk kita yang nak buat network untuk dia perlu berapa SIM untuk satu nama. Okey, dia macam ni. Okey, saya sharekan sikit ni lah. Okey, cantik tu. Yang Saya terbaik punya lah. pengiraan dia macam ni je. Sekejap Pengiraan dia simple. Dia sebenarnya satu, kita tak kira dalam main data ni, kita sebenarnya main matahari. Kita jangan main sate. Kalau cucuk sate, apa yang terjadi tu, bila kalau kita cucuk sate, kita takkan naik pangkat sampai bila. Pasal kita nak naik apa, kita nak kena daripada 3 level tu, nak kena accumulate sebulan 500 bonus dia. Jadi kalau kita cucuk sate memang 3 level, from 3 level. Rip. Apa dia? Siapa tu? Okey, faham? So tiga level tu dia takkan naik. Jadi sebaiknya adalah kita bermain dengan orang kata matahari lah. Ataupun Kalau kita apa ni contoh, kalau Ha. kita buka 3 SIM, 1 2 sponsor by sponsor, lepas tu bawah baru kita buka, boleh? Atau kena buat matahari je? Buat matahari lah. Kalau buka macam tu, contohnya macam ni lah. Dia cakap, okey. Sekejap Saya tengok dah hidup ke belum saya punya pen ni. Alright. Katakanlah kat sini. Kita ambil whiteboard sini lah. Okey. Macam mana nak mandang ni. Okey. Okey. Katalah kita ambil kat sini. Satu lah. Lepas tu kita buat cucuk sate. 2, 3. Lepas tu baru kita nak jalankan sini kan. Biasa cucuk sate. Pasal kita naik ambassador untuk kita nak makan 8 level, kita dikira daripada bonus 3 level ni je. Dia mesti ada total, maknanya total insentif top up. Kan top up tadi, orang top up RM50, kita dapat kali 13%. 13%. So kita dapat RM6.5. Kalau kita sini RM50, baru RM6.5, sini dapat komisen RM6.5, sini dapat komisen RM6.5, maknanya sebulan baru RM13. Sampai kesudahlah kita akan makan 3 level je. So daripada 3 level ni, dia nak kena ada sebulan, nak kena ada RM500. Maknanya sebulan dia nak kena ada RM500. Maknanya total kat sini, total Allah nol. Okey, total kat sini mesti ada insentif yang apa, RM500 terkumpul, barulah dia unlock level 4 sampai level 8. Dia bukan binary. Kalau binary kita boleh main cucuk sate pasal kita boleh placement. Tapi kalau kita main yang sini dia kena main banyak kan kat sini. Banyak. Jadi kat sini sini banyak, sini pun akan kembang-kembang, barulah kita dah boleh dapat commission 500 tu. Ni faham tak? Okey. Kalau tak erti juga, kalau apa tak faham juga, saya siapkan satu, saya ada kira. Okey, saya ada kira macam ni. Ini adalah pengiraan dia daripada 3 level. Macam mana cara nak buat income yang apa? Kita main 5 kaki. Mana kita buat duplikasi 5. Buat duplikasi 5 macam ni. Maknanya first level, kita cari 5 orang. Maknanya kalau 5 orang, kita makan 13% first level kan? 5 orang, daripada 5 orang ni tadi,
Seorang top up RM50. Contohlah kita 5 orang ni top up RM50. Jadi total top up yang berada pada level pertama RM250. Kita makan 3%, RM250 kali 3%, kita dapat RM32.50. Level kedua duplikasi 5 dia, jadi level kedua jadi 25 orang lah. 25 kali 50 total top up RM1,250. So kita dapat 3%, RM37.50. Level ketiga dia akan jadi RM500. Level keempat pasal dia makan 1/5%, RM468. Level kelima dah ada RM2,303. Level keenam RM11,000. Level ketujuh RM58,000. Level ke-8 dah RM250,000. Level ke-9 dah RM976,000. Level ke-10 je dah RM4.8 juta. Itu kalau duplikasi 5. Ini kalau perfect structure. Kalau jadi 10% je, ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, ada yang tak dapat juga. Biasalah kebolehan orang ni lain-lain. Dapat 10% je dah ada RM480,000 sebulan. Okeylah, tak 10% pun tak capai, 1% je. Ramai yang tak dapat daripada yang dapat. Maknanya 1% saja. Maknanya dah ada RM48,000 sebulan. So duplikasi tu lagi besar kita punya, pasal kita dalam ni kita sebenarnya kita membina kita membina database pengguna. Kita bukan setakat buat network, kita maknanya kita membina komuniti yang kita kat sini. Kita dekat sini kita membina seberapa customer lah, seberapa banyak customer, tapi mesti dalam third level. First 13%, second level 3% ni. Dan yep. Ben, Yep. apa ni slide yang ni boleh ada recording je? Mana? Yang ni tengah live ni ada recording ke? Tadi ada buat recording. Ada, insyaAllah. Nanti tolong bagi yang tu ni. Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih ya. Boleh. So kat situ, so boleh clear tak tu? So game dia adalah game matahari, dia bukan game placement. Kalau kita buat game bukan game sate. Kalau game sate memang sampai sudah lah, memang kita tak dapat apa-apa lah cerita dia. Bro, nak tanya sikit. Okay. Untuk foreigner daftar ke? Boleh. Itu kita register apa? Foreigner pakai pasport. Pasport. Yalah. Boleh lah, kita dah boleh. Itu saya register once of orang Indonesia tu okey pakai pasport. Masa kita nak register tu nanti saya akan bagi video, cara pendaftaran apa semua. Kita pilih pasport. Macam IC, kalau kita orang Malaysia kita tekan klik kat IC. IC dia kena kita scan depan dan belakang. Kalau pasport ada scan depan dia. Depan je. Depan saja. Mana sekali je lah untuk pasport. Ada kawan saya, ada tak hari ni dia masuk tak? Mr. Cidong itu ada masuk tak? Dia itu bukan pasport je, UNSCR pun, orang Rohingya pun dia register juga. Boleh pakai kad. Boleh. Oh. Setakat ni yang tu yang dah lepas lah. Okey, baik. So macam register tu kita ada link dengan My Digital ke? Tu My ID Digital? Tak ada. Yes, betul. Semua link dengan My Digital ID. Yep. Kamera kita dengan apa ni, kalau yang pasport dia akan dengan My Digital apa. Dan kamera kita yang kita scan IC kita ni, scan IC semua direct to MCMC. Semua data kita dari MCMC. That's why satu IC boleh 5 nama je. Setakat hari ni lah, tapi dengan cerita akan datang satu IC boleh 2 SIM card saja. Tapi sekarang ni boleh 5 SIM card lagi. Baik. Baik, jelas. Faham. Alright. So ada soalan lagi tak? Saya try share kat ni jap. Saya try share gunakan saya punya apa jap. Phone jap Sini audio. Sekejap saya. Ini saya, kalau macam ini saya nak
Saya nak share tentang apps sikit ya. Okey. Macam mana share? Tak ada. Tak. Sekejap. I tak install dia macam apa. Ya. Okey, ni app dia kan. Contoh kalau kata macam kalau kita nak register kita punya sendiri, just tekan yang ni tuan. Nampak di tengah-tengah ni ada add, di bawah sekali tu ada butang add. Kan? Nampak yang di pen tak ada, ini pakai. Oh, jap. Boleh pakai pen kan? Itu kalau entire screen dia di bawah. Sekejap. Dia ada share entire screen. Okey. Okey. Nampak add kat sini. Kalau kita contohnya kita nak register kita punya sendiri, automatik kita tak payah nak apa, kita terus tekan dia add kat sini. So add, kita proceed, automatik bila kita tekan je kita nak share that apa ni account ni, dia automatik register nanti akan kita punya ID sendiri. Maknanya kalau katalah kita nak register SIM card kedua. SIM card kedua kita, automatik kita sendiri yang sponsor nombor tu. Jadi kalau kita nak ada sponsor lagi, nak buat lagi sepat SIM card, nak bagi ke anak ke apa, setiap kali kita top up, kita sendiri akan dapat 13%. Okay, so dalam network juga, kita boleh tengok kat sini juga. Anda pergi kat insentif ni, contohnya anda boleh tengok kat sini, nampak portal. Macam mana portal? Anda dapat portal kat sini. Mana? Tak nampak lah. Portal. Dah betul lah? Okey. Portal kat sini, anda tekan je kat portal ni, anda boleh tengok detail tentang berapa network anda. Semua anda boleh tengok network anda, tengok genealogy. Anda boleh tengok kat sini, semua akan ada detail berapa network anda di bawah ni. Nak tengok network, ini kita boleh tengok. Dalam apps dia tak boleh tengok apa. Nak tengok detail, semua anda boleh tengok. Nak detail nama apa semua dalam apps ni nanti akan ada. Boleh dapat tak apa? Allahu Akbar. Okay. Phone ni tak berapa nak. Alright. So ada soalan apa-apa lagi tak? Kan? Kalau tak ada soalan, saya rasa kita tamatkan sesi ini. Tapi kalau ada soalan, anda boleh tanya soalan lagi. InsyaAllah. Saya insyaAllah menjawab dengan setia untuk menjawab. Alright? Jadi Afiq, semua okey Afiq? Afiq, saya tengok kat sini ada Afiq. Mawi semua okey? Sarjan Zaki kita, Azamuddin, Wan. Kalau tak ada soalan apa-apa lagi, saya rasa kita tamatkanlah sesi ni. Okey? Jadi seperti biasa kita akan tamat sesi ini. Sekiranya minta maaf sekiranya dalam sesi saya menyampaikan presentasi ini ada terkasar bahasa, ada terguris hati anda, saya minta ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atau yang buruk itu datang daripada kekurangan dan kekhilafan saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.